Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Firuz Kasturi bin Ahmad Farid dari option B Bahasa Melayu 4 ataupun Bahtera Nusantara. Akan mempersembahkan slide saya berkenaan aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Dan slide ini disediakan oleh saya sendiri, iaitu kastudi saya untuk mata pelajaran GPP 1092. Jadi bab kata peribahasa tak kenal maka tak cinta lah kan. Jadi saya akan memberi sedikit penerangan ataupun definisi ringkas berkenaan pendidikan. Jadi pendidikan ialah proses membentuk ilmu, kemahiran, sasiah individu. Jadi awam mengetahui bahawa pendidikan ni telah memberi sumbangan terhadap beberapa perkara. Yang pertama, ilmu, kemahiran dan sasiah individu, dan ada banyak lagi. Dan yang saya terangkan ini, kalau kita dapat lihat dengan lebih mudah, ilmu ini contohnya seperti guru yang menyampaikan ilmu matematik, ilmu fardu ain, ilmu agama kepada murid-murid. Dan kemahiran pula kita boleh lihat pada guru yang mengajar di sekolah vocational, mengajarkan ilmu kemahiran membaiki barangan elektronik, membaiki motosikal dan sebagainya. Dan sasiah individu ni yang dibentuk oleh setiap guru untuk melahirkan murid yang lebih berkualiti dan santun. Dan saya akan memperkenalkan tentang sistem pendidikan Malaysia yang menekankan pembangunan pelajar yang holistik. Maksudnya kat sini, pendidikan Malaysia ni ingin menekankan pembangunan pelajar yang secara menyeluruh, yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, ataupun ringkasannya adalah JERIS, ataupun juga dikenali sebagai JERSI. Jadi pentingnya sistem pendidikan Malaysia menekankan pembangunan holistik ni adalah untuk melahirkan model insan yang berkualiti dan dapat membina negara maju dan berdaya saing dengan negara-negara besar. Contohnya negara-negara besar Amerika Syarikat. Jadi objektifnya di sini, sistem pendidikan Malaysia ni nak jadikan negara Malaysia maju dengan kualiti pelajar yang besar, macam tu. Seterusnya, saya akan terangkan objektif pendidikan saya. Yang pertama, menjelaskan aspirasi pendidikan Malaysia, menghuraikan peranan guru berjiwa pendidik, menjelaskan kepentingan teknologi dan PDP, menerangkan hala tuju pendidikan masa depan. Jadi kita pergi yang pertama, asas aspirasi pendidikan. Jadi asas aspirasi pendidikan merujuk pada matlamat dan hala tuju utama sistem pendidikan sebuah negara untuk merangka melahirkan modal insan berkualiti dan memenuhi keperluan pembangunan negara. Jadi aspirasi pendidikan yang Malaysia jadikan panduan pada tahun lepas, iaitu 2025, adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Jadi pelan ini menjadi dokumen utama transformasi pendidikan yang menggariskan visi, strategi, inisiatif penambahbaikan sistem pendidikan. Jadi pada tahun ini Kementerian Pendidikan Malaysia, ni saya sertakan logo Kementerian Pendidikan Malaysia, telah mengeluarkan satu pelan baharu, iaitu Pelan Pendidikan 2026-2035 untuk menambah lagi kualiti sistem pendidikan Malaysia. Baiklah, saya akan pergi satu persatu untuk aspirasi ni. Yang pertama adalah akses. Maksudnya kat sini, setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan. Jadi kerajaan telah mengeluarkan satu syarat di mana pendidikan ni adalah diwajibkan pada setiap kanak-kanak, dan setiap kanak-kanak bermula pada umur 7 tahun pada tahun sebelum ini perlu disekolahkan. Jadi untuk tahun ini pula kanak-kanak mula
mula wajib disekolahkan pada tahun 6 tahun. Okey. Jadi tak kiralah pelajar itu berada di pedalaman sekalipun, pelajar tersebut perlu disekolahkan supaya tiada kes-kes keciciran murid dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kualiti. Kementerian Pendidikan Malaysia ni telah mempertingkatkan atau menambah baik kurikulum dan kaedah pengajaran. Contohnya, kurikulum ni Kementerian Pendidikan Malaysia ni telah menambah beberapa kurikulum agar kualiti pembelajaran dan pendidikan Malaysia ini setaraf dengan antarabangsa. Dan untuk kaedah pengajaran pula, gurulah yang memainkan peranan penting untuk memilih kaedah pengajaran sesuai dengan minat murid yang mereka mengajar agar murid tersebut lebih bersemangat untuk datang sekolah dan belajar. Dan objektif utamanya adalah untuk melahirkan murid berpengetahuan tinggi. Ialah aspirasi ketiga iaitu equity. Maksudnya kat sini setiap pelajar perlu mendapat peluang pendidikan yang sama rata tanpa mengira kaum, lokasi dan latar belakang ekonomi. Sama ada kaum Cina, India dan Melayu perlu mendapat peluang pendidikan yang sama. Lokasi pedalaman ke luar bandar dan bandar dan latar belakang ekonomi yang keluarganya berpendapatan rendah, contohnya B40 ataupun T20 yang berpendapatan tinggi, perlu mendapat peluang pendidikan yang sama. Hal ini dapat mengurangkan jurang pendidikan pelajar-pelajar di Malaysia. Baiklah, untuk aspirasi yang keempat iaitu perpaduan. Maksudnya kat sini Kementerian Pendidikan Malaysia ini menjadikan pendidikan adalah salah satu alat penyatuan rakyat untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Contohnya, daripada aktiviti sekolah, interaksi pelbagai kaum ni dapat menyatukan hati-hati rakyat ni sendiri. Jadi, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman damai. Seterusnya, aspirasi yang kelima, yang terakhir, kecekapan. Penggunaan sumber secara optimal. Maksudnya kat sini, apa-apa sahaja sumber yang berada di sekolah itu perlulah digunakan secara sepenuhnya. Contohnya teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menggunakan LCD untuk menayangkan beberapa video pembelajaran agar murid lebih faham dan fokus tentang apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru. Dan yang kedua adalah pengurusan sekolah sistematik. Jadi apabila guru itu menggunakan sumber-sumber yang sedia ada di sekolah itu dengan optimal, jadi pengurusan sekolah menjadi lebih sistematik dan tersusun. Jadi impaknya di sini, sistem pendidikan lebih berkesan terhadap murid-murid. Dan yang kedua, selepas objektif pertama saya dah saya capai, iaitu ingin menerangkan tentang aspirasi pendidikan, kita pergi kepada yang kedua, iaitu guru berjiwa pendidik. Jadi saya sertakan gambar bakal-bakal guru daripada IPG KDRI untuk saya terangkan bagaimana guru ni boleh mempunyai jiwa-jiwa pendidik. Jadi guru-guru ni perlu mengajar dengan ikhlas, mendidik dengan hati. Maksudnya guru ni perlu menyampaikan ilmu tu tulus dari hati sendiri. Macam tu. Jadi bukan sekadar menyampaikan ilmu, tapi membentuk sasiah murid. Guru ni perlu mendidik supaya murid itu menjadi insan yang seimbang daripada ilmunya, daripada adabnya, daripada cara bercakapnya, macam tu. Seterusnya, ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Yang pertama adalah penyayang dan prihatin. Guru ni sendiri perlu cakna dan ambil berat tentang murid mereka. Contohnya, kalau guru itu lihat muridnya hari ni sedikit sedih dan sebagainya, guru berhak untuk tanya mengapa murid itu
melakukan sedemikianlah. Yang kedua adalah bertanggungjawab. Maksudnya sini, jika guru itu diperuntukkan masa 2 jam untuk mengajar, maka 2 jamlah tanggungjawab guru tu untuk mengajar. Seterusnya, kreatif dalam pengajaran. Ni yang saya sebut tadi. Guru boleh menyediakan bahan bantu mengajar untuk menarik minat murid agar bersemangat untuk ke sekolah. Yang keempat adalah menjadi contoh teladan. Apa yang guru lakukan dalam kelas, itulah murid akan ikut. Berkata peribahasa, guru kencing berdiri, jadi murid ni kencing berlari. Macam tu. Jadi guru ni perlu menunjukkan contoh teladan yang baik dan mempunyai nilai profesionalisme yang tinggi. Maksudnya kat sini, guru ni perlu ada sifat profesional dalam mengajar supaya boleh mengawal keadaan dengan lebih efektif. Dan yang keempat dan yang seterusnya adalah peranan guru. Peranan guru adalah menyampaikan ilmu, membimbing murid. Membimbing murid ni, guru bukan saja memberi arahan tapi turut serta untuk menjadikan, untuk menambah baik kemenjadian murid tu. Seterusnya, pembentuk akhlak. Guru ni perlu mengajar murid itu untuk lebih santun dan mempunyai adab. Seterusnya, pendorong motivasi. Guru lah akan menaikkan semangat murid itu untuk terus melangkah, terus berjaya, terus semangat untuk mencapai kejayaan mereka. Dan gurulah adalah ejen perubahan masyarakat. Guru ni lah akan membentuk perubahan masyarakat itu sendiri, membentuk seorang murid dari seorang ke seorang untuk menjadikan masyarakat itu lebih mempunyai model insan yang berkualiti. Baik, adalah kepentingan teknologi dan pendidikan. Kepentingan teknologi dan pendidikan ni adalah untuk menarik minat murid, memudahkan pemahaman. Untuk memudahkan pemahaman ni, guru boleh menayangkan video-video pembelajaran untuk murid tonton supaya murid lebih fokus dan memberi perhatian dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran mereka. Jadi, yang ketiga adalah pembelajaran lebih interaktif. Dan yang keempat, akses maklumat lebih luas. Maksudnya kat sini, guru dapat mengakses maklumat ni daripada pelbagai sumber supaya dapat memberi guru dapat menyampaikan maklumat dan menyampaikan ilmu dengan murid tu secara meluas juga. Okey. Contoh-contoh teknologi yang digunakan oleh guru-guru. Contoh sini video pembelajaran. Contohnya, jika anda semua pernah tonton video nyanyian ABC, itu juga salah satu contoh video pembelajaran. Video A, B, C, D, E, F, G. Itu adalah video pembelajaran yang sering digunakan oleh guru-guru tahun 1 bagi bukan guru tadika untuk murid-murid di Malaysia ini, murid-murid mereka, agar murid-murid mereka ingat dan tahu cara sebutan huruf-huruf itu dengan betul. Seterusnya, animasi. Boleh juga guru itu menayangkan video ataupun cerita yang bersesuaian, contohnya Upin Ipin, dan guru itu boleh memberi arahan kepada murid untuk mencari di manakah kata kerja yang digunakan dalam cerita tersebut. Contohnya yang seterusnya adalah infografik. Infografik ni contohnya poster. Poster ni yang paling kita mudah lihat dekat mana-mana. Yang ketiga, kuis interaktif, Kahoot dan Quizizz. Biasanya digunakan dalam markah berita oleh guru-guru agar dapat memperkukuhkan lagi pengetahuan murid tu lah. Seterusnya, banyak juga guru yang gunakan kuis ni untuk latihan pengukuhan di rumah. Macam tu. Seterusnya, pembelajaran dalam talian ni telah diperlakukan